Negeri Kelantan mempunyai kawasan berhutan seluas 778,708.34 hektar atau 51.79% daripada keluasan negeri Kelantan. Ini menunjukkan kerajaan negeri adalah komited untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% keluasan kawasan berhutan selari dengan dasar perhutanan semenanjung Malaysia menerusi Trust 1 Kelestarian Sumber Hutan untuk mengekal dan meningkatkan kawasan hutan dan liputan pokok kawasan hutan perlu dikekal, diurus dan ditingkatkan secara terancang sejajar dengan komitmen negara untuk mengekalkan sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah negara sebagai hutan dan liputan pokok bagi mengekalkan kehijauan bumi dan kestabilan alam sekitar. Pertama, kawasan HSK terus diurus secara mampan melalui pelaksanaan rancangan pengurusan hutan RPH serta mengikut kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara berkekalan. Yang kedua, aktiviti pembalakan dilakukan secara terkawal berasaskan kaedah Reduced Impact Logging RIL bagi minimumkan kerosakan kepada ekosistem hutan. Yang ketiga, kerajaan negeri memperbagaikan sumber ekonomi berasaskan hutan seperti ekopelancongan, hasil hutan bukan kayu yang memberikan pulangan ekonomi tanpa menjejaskan kelestarian hutan. Keempat, program pemulihan dan penanaman semula hutan dilaksanakan secara berterusan melalui berbagai inisiatif seperti kempen penghijauan Malaysia dan program penanaman pokok di kawasan terosot, pesisir pantai serta kawasan komuniti. Pelaksanaan program tersebut melibatkan agensi kerajaan, pihak swasta dan masyarakat setempat bagi mengekalkan liputan hutan negeri. Pendekatan ini membolehkan kerajaan negeri mengekalkan keseimbangan antara pemeliharaan sumber asli dengan pembangunan ekonomi. Seterusnya, memastikan kedua-duanya dapat bergerak seiring demi kesejahteraan rakyat dan juga alam sekitar. Kerajaan negeri melalui Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan sentiasa seiring dengan perkembangan teknologi dalam memastikan langkah pemantauan dan pelindungan hutan simpanan kekal terus diperkukuh. Teknologi ini membantu mengesan perubahan kawasan hutan dan kemungkinan pencerobohan dengan lebih awal. Maklumat yang diterima akan disahkan melalui rondaan dan pemeriksaan di lapangan sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kerajaan negeri juga akan terus menambah baik kemudahan, kepakaran pegawai dan kerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan khazanah hutan negeri sentiasa terpelihara.